Okay, kau rasa kereta apa? Ninja King. Kau rasa kereta apa aku beli? Tapi Aisyah tak tahu je nama. Porsche. Tu kereta nama apa? Porsche. Berita. S50 putih. Kereta apa? besar. Okay, kau rasa kereta apa? Dia rasa kereta Alphard Zephyr. Masa yang telah ditunggu-tunggukan dah sampai ke hujung yang mana kita akan tengok reaction rakan sekerja saya, itu rakan-rakan A-Team, kawan-kawan A-Team, sahabat-sahabat A-Team dan Alif Irfan sekali. Tapi saya bangun lambat waktu nak pergi kerja. Sekarang ni saya dah lambat nak pergi office. Tapi nak buat macam mana? Patutnya saya masuk awal tapi dah pukul 11 lebih sekarang. Saya dah lewat. Dan jom kita pergi office tengok reaction A-Team. Let's go. Tak kisahlah macam mana, dah terlambat ke tak terlambat ke, reaction A-Team tetap kena teruskan. Apa tu lagi? Jom kita pergi office dan sambut bersama rakan A-Team kita. Let's go. Assalamualaikum semua. Saya nak minta izin masa korang untuk Kau tak turun gym malam. kenapa tak turun gym? Saya selang sehari. Bukan senang. Selang sehari. Kau cakap dah tak nak main dah. Selang sehari. Dah naik 1 kilo lah. Mana? Okey. Tak ada. Okey. Ada. Tak payahlah macam tu. Kau nak betul-betul tengok ke? Weh. Tengok tu Mamat tu. Dia malukan tu. Kandar dia malukan superstar kat orang lain. Mana dia? Mak malu. Kereta baru. Okay, nak minta izin korang. Sekejap lagi aku nak pergi kat bawah. And then aku nak tunjuk the new achievement aku. Iyalah. Cabut lah. Okay, mana? Tak tengok sekarang. Kau bawah. Mak dah tahu sebenarnya. Ya ke? Tak, Mak tahu apa kereta apa jenis apa yang aku beli. Jom. Pergi ambil kereta dulu, okay? Let's go. Syami, tunggu bawa lagi ni Tengok dia orang sekejap Dah ready, Mat? Ready belum? Ready? Dari sini. Ready belum? And then betul ni kau orang pertama tengok tau. Ya, aku orang pertama. Aku orang pertama naik ke? Tapi bukan kereta orang panggil kereta baru lah. Second daripada orang ke. Okey je. Semua Achievement lah tu. ya. Mana MV ni ke? Tapi aku kena rekod lah. Sebab tak kena tolong. Tapi kau orang pertama tengok. Boleh. Kau orang pertama naik. Kau orang pertama naik, kau orang pertama rekod. And then Mana gila? nak belum? Ya bang. Ya ni ke? Dia kunci dia problem sikit. Kau kata atas ni. Mat ada dalam. Wih, ya Allah kan je. Gila macam bapak-bapak bodoh. Dia Macam dah Datuk modify. besar bodoh skrin. Dia tukar ni. Dia tukar. Semua tukar. Gila. Macam mana reaction diorang? Mesti diorang bangga dengan saya. Alif bangga dengan saya. Kawan-kawan bangga dengan saya. Dengan kereta yang orang panggil kereta family macam ni. Saya pun tak boleh nak cakap banyak. But saya pun rasa happy sangat bila saya dapat keluar satu achievement yang besar ni. Dan saya tak sabar nak tengok reaction dia. Wih, dah dapat kereta besar wih. Ganda. Betul ni. Ini yang orang panggil satu achievement untuk aku ke lah. Duk ni orang punya mak. Kereta-kereta bekas semua benda ni. Kereta Datuk ni. Pada Datuk. Datuk Bekas gila. sekolah semua benda. And then aku beli atas nama second hand lah. Tak ada kereta Okey baru. je. Cuma dia ada dah siap skrin, dah siap apa. Dia dah buat lah. Wih, macam Datuk-Datuk weh. Gila kan. Besar weh. Weh, ni sedap ni kalau pergi mana-mana jauh-jauh ni. Aku buat ni untuk bisnes, untuk semua benda. Ada orang lain semua beli kereta mahal, aku beli Alphard. Rina rasa kereta apa? Ni konten dia. Tak adalah. Situ jadi suri konten. Tak ada. Dia rasa Di telefon kandal lah, telefon kandal.
Rasanya kereta Myvi yang kedua. Myvi. Aisyah? Saya rasa Porsche. Yo, Aina? Ni Porsche yang Rina minat tu. Kereta apa? S50. Sami? Buat teruk. Buka. Ni inspiration aku. Kata dah nak kahwin. Kata nak beli. Bukan. Abang kan inspirasi Aku saya. dah baca WhatsApp. Kaya Iskandar. Tak. Gila. Wow, tahniah. Tadi kepada ni. Mak selalu naik kereta kanda. Weh, kita nak pergi trip naik kereta ni. Lekon. Weh, tempat tangan ni boleh macam ni. Atas. Weh, stop. Kau buat. Tutup, panas. Ya Allah, menu lagu tu. Inilah Datuk yang saya cari. Ya Allah, bangganya ada kawan macam Ganda. Ya weh, bangga weh, sumpah weh. Gila lah Ganda. Boleh lah Ganda pergi Ulu Langat naik kau. Kau buat apa reaction macam tu? Terima kasih. Congrats. Tahniah. Sangkut ke apa? Bangganya ada abang macam ni. Abang Ipah. Duduk main apa? Mai, sini Mai. Mai, Rina nak try duduk depan. Mana Rina? Cuba Rina duduk depan Rina. Mana Rina? Rina pergi. Rina berhenti duduk depan. Rina cepat Rina. Tepi. Tak balik. Rina kena duduk belakang. Ni Rina kanda. Semua nak kata selongkar. Sejak bila kau ada sijil ni nak? Sijil apa? Sijil apa? Oi, tak ada sijil apa. Ada sijil kahwin. Boleh. Mana sijil kahwin? Sijil kahwin. Ada. Mana tengok? Sijil MSSM ada. Sijil sekolah. Kerana lepas lagi lang kahwin nak kena kau je. Oh. Apa dia? Sekolah Tak, kereta second. Bukan kereta baru. Kereta baru bukan daripada kedai, daripada orang. Itu dia tak buang-buang lagi semua. Phone number. Ya. Ada phone number. Sebab tu lah kereta orang. anak siapa pula kau bawa tu? Anak apa? Anak Ganda. Alah. Rina dah macam nak pergi kenduri bawa anak. Kau nak cukup. Weh, kereta siapa pula tu? Rina dah masuk. Kanda, banyak tapak kaki ni. Tak berkaki. Yelah, bukan kereta aku. Kau faham tak kereta aku? Kereta aku beli second. Bukan aku beli baru daripada kedai. Bukan recall. Kanda Rina ada macam something. Cakap apa? Rina nak pergi kenduri. Dia bawa anak. Kanda punya 2 Alfa. Dua Alfa. Ada satu warna lain. Kau apa benda kau ni? Weh, banyak payung Payung. Kita kena payung superstar. Betul weh. Okay, reaction Sophie. Sebenarnya Sophie dah tahu dah lama dah yang Kanda nak keluarkan kereta ni. Tapi tak sangka lah benda tu kenyataan. Tapi apa je yang tak boleh kan? Apa yang tak? Apa contohnya cakap? Macam Kanda ni, kalau dia cakap, benda apa je yang tak terjadi. Semua benda terjadi. Apa yang dia cakap, apa yang dia nak, semua dia... Betul. Weh, ada TV, weh! Boleh tengok Netflix! Ada TV. Weh, ada corridor. Wow. Jangan cari balik batu. Weh, boleh tengok Netflix! Weh, macam nak tekan weh. Diorang buka manual weh. Tutup manual. Mai. Okay, thank you Sophie. So kita dah selah. So macam mana kau punya reaction kereta? Oh, Copyright. Sebenarnya Aslan pun dah lama tahu. Cik Sophie.
Abang pun quite nice. Tapi ada banyak tapak kasut kat sini. Kena hantar ni lah. Patutnya car wash. Hantar Dobi dulu. Bangga dengan Kanda. Tak sangka Kanda tak sabar nak berfamily. Beli kereta family. Weh, nak bagi mic kat bos besar. Siapa bos besar? Oh, Abe. Macam mana reaction anda? Aku kata family ada apa dah. Beri kahwin dah. Boslah ni letak bini. Okey. Ini letak bini sini. Ni anak-anak. Anak-anak. Awak anak. Anak mana? Saya driver dia. Mertua dululah. Ya. Tadi Dina dah praktis duduk tempat Abe tadi. Perina dah duduk sini. Dah praktis sah. Anak blushing. Blushing dah Kanda. Saya beli pun sebab inspirasi pada abang ke. Apa inspirasi aku? Sebab abang kan ada Lafaz. Bila Lafaz ada keluarga, so ada apa, anda ada kerja semua. Yang ni kereta kita untuk bisnes. Jarang orang beli bila dia tak ada keluarga lagi. Sebab saya beli untuk bisnes, untuk barang-barang, untuk hantar untuk Bisnes travel. memang high lah. Tak ada lah untuk macam orang panggil macam nak bergerak jauh-jauh semua benda. Macam ni artis punya style. Artinya style. Kalau contoh keluar apa ustaz. Ada kalau dina keluar naik Alphard keluar apa ustaz. Duduk belakang kan. Sedia baju semua. Ijak. Habis peluk Kanda. Peluk Kanda habis. Kita orang dah selalu peluk lah. Aku dah selalu peluk kan dah. Selalu peluk. Kanda tengok dah usman pintu. Rosak lah. Agak-agak dah Ustaz. Agak-agak dah Ustaz. Ni dia dah ni. Saya beli daripada orang. Dia tukar ni. Di belakang. Sebab dia dah tukar ni. Kalau tak dia tak akan macam ni. Kanda dah pula aku dia rosak. Tak boleh buka. Ni sebab adakah okey kan ni adakah sebab kau nak kahwin tau. Dia tak ada cakap sebab nak kahwin. Dia sebab orang panggil prepare untuk perkara ke depan jugalah. One day kalau kita ada family, dah ada apa, kereta macam ni diperlukan. Betul tak? Sementara kita boleh cek duit sekarang, kita pula untuk duit. Untuk satu benda yang kita nak. Itu lah apa saya. Betul. Nanti kalau dah Tapi jujur kata ini pilihan tepat sebenarnya. Walaupun Alphard aku selalu tinggal office sekarang. Tapi sebenarnya Alphard ni sedap gila. Oh ya. Sedap gila. Sedap selesa lah. Dia selesa. Sebab tu tak? Sebab rumah aku tak cukup parking. Tahu aku tinggal office tu. Nak tinggal kereta lain kat office rasa macam takut pula. Dia tinggal lah kereta tu. Tapi kereta ni sedap gila lah. Betul. Sebab bagi saya ini orang panggil memudahkan untuk saya lah. Untuk everything untuk buat. Nak pergi mana-mana, kawan-kawan ke apa, keluarga ke apa senang. Untuk kereta ni. Kalau kereta BM susah. Dia kalau di belakang sempit semua benda. Biar tu anak muda. Ya. Kalau elok dulu beli Honda je. Tahu-tahu kena hasut beli BM. Beli Ya, BM okey tiba-tiba. lah. Ya, beli BM tahu group left. Semua hilang. Asal jahat be. Okey. Kata-kata untuk Kanda. Nah. Semalam dah kata-kata dah. Kata-kata lagi okey lah. Saya share lah. Tengok kereta ni. Share. Wow, alhamdulillah. Congrats Kanda untuk kereta keempat. Lagi? Lawa tak kereta? Lawa? Ya. Cantik. Tuan dia lawa tak? Tuan dia handsome tak? Handsome tak lawa tuan dia? Handsome dia. Handsome lah. Nah, okey, Una pula. Congrats Kanda. Semalam dah bagi kata-kata kali ni nak kata lawa gila. Lagi satu tolong pergi basuh bawah tu dah kotor dah. Kau cakap apa semalam? Cakap apa? Cakap kereta apa malam? Aku cakap kereta apa semalam? Kita cakap Alphard kan? Kau cakap apa? Dia cakap apa? Alphard. Ini baik bahaya. Ya, sebab kereta banyak saya Mira. Tak kisah. Lepas tu ni. Aisyah. Tanya. I love it. Aisyah. Semoga dapat family cepat. Ni nak sini. Kadang tak sudah bertentu. Oh, nak main. Weh, dia merajuk sebab kau tak ajak dia personal. Maju pula dah. Rina. Kau tukar kereta apa semalam? Porsche. Kanda tak tanya Tapi Rina bukan pun kereta Porsche. apa semalam. Kanda. Cepat. Dia cakap kau tak tanya dia bukan. Ya. Kau tanya Kanda. Kanda bergerak. Asal semalam kau rasa kereta apa malam? Porsche. Tapi lepas aku dengar orang cakap aku dah tahu. Bellfire ni. Rina. Rina sini lah, Rina. Dah. Allah mengajuk pula lagi peduli dia. Rina nampak kena? Dia tak tanya aku pun. Tak payah. Oh, Macam mana untuk kereta baru kan nak? Dia nak kata, wah, Kanda lelaki yang bagus sebab dah fikir ke depan. Biasa orang beli kereta ni after kahwin ni. Sebelum kahwin dah beli dulu. Jadi, tahniahlah untuk bini Kanda nanti sebab dah ada lelaki yang dah ada semua benda, provider. Bini anda kat sebelah. Ha? Ya, lebih-lebih kau. Okay, terima kasih Rina. Sama-sama, tahniah Kanda. Terima kasih. And then thank you very much untuk semua AI team. Semua AI team yang air sikit. Lambai. Siapa bawa? Gila lah.
Betul kan aku cakap Velfire kan? Ya. Gila. Tahniah bro. You are the best role model of influencer. And then macam mana? Semalam kau rasa apa? Semalam kau sebut apa? Aku sebut ni lah. Ya. Velfire. Gila lah Ganda. Business ada, Alhamdulillah, amin. achievement banyak, Amin. motor, kereta besar. Amin. Amin. Aku nak jadi macam kau lah Ganda. Amin, insyaAllah one day. Yeah. Tengok ni, tengok. Kereta aku sebelah kereta Ganda tau. Alhamdulillah. Gila Tapi lah. kita baru lah. Kita orang panggil daripada orang. Tak lah, tapi it's achievement juga. Ini satu benda yang wow juga ni. Bukan murah bro, Velfire. Alhamdulillah. Gila lah. Okay, and then thank you very much lah kepada yang menonton, kawan-kawan acting yang meraihkan. Boleh sewa tak? Boleh sewa tak? Boleh. Anda ni merajuk. Maju sebab apa? Anda tak ajak dia semalam. Ha? Kanda kasih warna hitam. Merajuk sebab apa? Ada konten wujud naik Alphard sekejap lagi, Velfire sekejap lagi. Kalau warna hitam, buat warna putih kot. Biar putih dulu. Okay, and then terima kasih untuk semua EI team yang mana meraihkan konten kereta ni. Terima kasih sangat dan saya betul-betul minta maaf kepada EI team semua. And then jumpa korang. Ciao. Congrats Kanda. Ini betul ke tak? Kau sewa kereta ni? Sewa ni? Sewa. Nanti tengok hari esok, hari lusa aku ada bawa lagi tak? Tak, dia on kamera ke tak? Kamera lah. Cuba angin ke dah kau? Tak, kalau off pun sama untuk main aku. Nak tahu kereta ni sewa tidak? Tunggu hari esok, hari lusa hari ni. Kalau aku bawa ada lah tu. Tapi apa-apa pun tanya. Kanda! Sebelum nak pulangkan kereta sewa bawa Aslan dulu, okey? Kereta sewa? Bukan kereta. Aku beli puas-puas. Aku submit Bawa loan semua Aslan benda. dulu. Okay. Terima Apa kasih. kata kita pergi villa tu nanti naik kereta Kanda? Boleh lah Aslan. Aslan tempat Kanda tau. Kau buat apa tadi? Yang ye tadi apa? Sekali ye tadi. Sekali ye. Senonoh sikit eh. 1, 2, 3. Ye. Tahu. Boleh Kita insyaAllah. naik kereta Kanda. Yeay! Ada, thank you very much. Ciao. Semoga rezeki saya dilimpah luah lagi and then dipermudah sampai untuk next hari. And then saya sangat bersyukur, Alhamdulillah sangat untuk semua benda yang saya peroleh ini. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Kucing kita ni kucing kita. Cerita apa? Orang tu dah minta, kan kita pinjam. Oh, tak, masalahnya tengah rekod ni. Habis tu macam mana? Oh, ni kereta pinjam kan? Pinjam sehari ke? Ni siapa punya? Abang apa siapa punya? Memang abang aku punya. Memang kau punya. Terima kasih untuk owner kereta, kawan Abang Ed kerana bagi pinjam. Sebab tu saya tak sempat nak menipu. Tiba-tiba ada lambang sekolah, semua benda tu. Saya tak boleh nak cakap apalah. And then Alhamdulillah. Cakap terima kasih. Okey. Cakap terima kasih. Terima kasih, cakap terima kasih. Sudah. Macam mana nak beritahu korang ni? Macam mana nak beritahu EI team? Yang mana yang tengok ni, kalau boleh jangan post kat mana-mana TikTok tau. Tolonglah saya harap jangan post dekat mana-mana TikTok. Biar bagi diorang tengok juga, bagi diorang terkena macam mana korang terkena. Boleh tak jangan post mana-mana TikTok? Tolong kalau nak komen pun komen yang jangan cakap ini prank. Komen cakap wah bagusnya Kanda, wah happynya EI team. Tolonglah jangan komen cakap prank. Tolonglah saya berharap. Saya cuba nak mempertahankan sampai akhir. Tapi tiba-tiba ad sampai minta kunci kereta. Rupanya tamat, dah habis lah untuk masa 1 hari. Saya minta maaf sangat-sangat tau. Sebab itu kereta kawan abang dia. Saya just pinjam je. Korang jangan komen cakap prank ke, korang ajar kan. Jangan cakap happynya EI team, seronoknya reaction EI team ni, gembiranya EI team. Saya betul-betul minta maaf tau. Kita jumpa next content, next video. Jangan komen macam tu tau. Komen cakap biar orang lain terkena juga, okey? Saya tak boleh lama-lama, takut korang apa-apa kan saya. Sorry, saya gerak dulu.